Sedih betul dia tengok isu diorang mengusir atau menghalau segelintir lagi penduduk kampung baru yang tak nak berpindah tu kan. Dia sedih betul tau. Dia tahu memang isu ni dah lama tau, dah bertahun-tahun sebelum government yang before this lagi. Isu dia sekarang ni ialah tanah Melayu bukannya banyak sangat, especially yang dekat berhampiran dengan KLCC dekat Kuala Lumpur. So tinggal yang macam ni je lah. Tapi itu pun kan ialah government bagi dekat developer, and developer ni dia baru dapat 85% je persetujuan penduduk kat situ. Lepas tu ada balance lagi yang tak bersetuju, tapi dia menghalau tau. Yang lagi sedih sekali ialah siap dengan ketua polis Kuala Lumpur pun dah macam memang mengusir penduduk-penduduk ni kan. Dan rasa macam benda ni tak sepatutnya berlaku. Patutnya kerajaan mintalah developer ni bincang dengan elok. Kenapa sampai teruk sangat keadaan ni, tapi dia nak tengok tak ada pun menteri ke ataupun kita PM pun tak turun padang pun nak selesaikan isu ni. Sebab sekarang ni isu ni memang tengah viral tau. Dan akan tengok memang sedih sangat. Sebabnya bukannya kisah pasal pampasan, yang dia tahu ramai yang menerima pampasan tu sebab diorang duduk rumah flat. Kebanyakan yang duduk rumah flat tu memang diorang punya bangunan tu memang dah usang, yang dah teruk sangat. Sebab tu diorang terima pampasan tu. Tapi ada segelintir yang memang ada landed property, ada tanah kat situ, diorang nak simpan tanah tu, nak jadikan warisan tau. Maknanya turun-temurun, biarlah ada tanah dekat dengan Kuala Lumpur, dekat KLCC. Tapi developer nak bagi pampasan sikit je. Dan rasa macam benda ni tak sepatut berlaku lah. Ikutkan Islam pun, dia kena ada persetujuan 100%. Kalau setakat walaupun ada 10% tak bersetuju, mana boleh nak ikutkan majoriti saja. Mana boleh. Kita ni, negara Malaysia, kan Islam. Negara Islam. Kenapa sekarang tiba-tiba nak ikut Western punya mindset? 80% saja majoriti, maknanya dah boleh ambil alih. Mana boleh macam tu? Tak boleh lah. Apa korang rasa? Kalau korang punya rumah, tiba-tiba kerajaan kata dia nak ambil korang punya rumah dengan tanah semua, korang marah ke tak?